Alhamdulillah. Apa khabar? أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته ومن اعتقد بعقيدته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dalam kesempatan pagi ini kita sambung ulang kaji pelajaran kita dalam kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Imani wal Islam. Dan kita sampai pada muka surat 9, 2, 4, 6 baris daripada bawah. Faslun. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Faslun, bermula syarat wudu dan mandi itu. Syarat adalah satu perkara di luar ibadah, berbeza dengan rukun. Rukun tu yang duduk dalam ibadah tersebut. Nah, walaupun dia keluar daripada ibadah, dia tetap perlu dijaga kerana ia menentukan juga kesahihan sesuatu ibadah itu. Maka syarat bagi wudu dan mandi 12 perkara. 12 perkara. Pertamanya sudah pasti Islam, sebab dengan Islamlah niat itu diterima pakai. Nah, kalau orang itu bukan Islam, maka tidak diangkat akan niat tersebut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu bersandarkan atas niat dan dinilai dengan apa yang telah diniatkan. Maka niat itu tertentu kepada orang yang sudah ditaklifkan. Antara syarat taklif, mestilah orang itu Islam. Kedua, baligh. Yang ketiga, akil. Dan yang keempat, merdeka. Barulah dinamakan taklif. Jadi dengan sebab orang kafir bukanlah orang yang ditaklifkan, maka tiadalah diterima segala amal-amal tu dengan niat. Nah, jadi syarat yang pertama hendaklah Islam. Itu pasal tuan-tuan, dalam bab memandikan jenazah, orang memandikan jenazah itu tidak ditentukan khas untuk orang Islam sahaja.
Orang bukan Islam juga boleh memandikan jenazah yang tersebut. Orang bukan Islam boleh memandi, tapi janganlah panggil orang bukan Islam mandikan. Kita dah ada majoriti Islam kan, bagilah orang Islam buat. Tapi masalah ini timbul pada negara-negara yang minoritinya Islam, dan dia mengerti dan mengetahui cara pengurusan jenazah yang orang Islam. Nah, Ustaz, macam mana nak dikatakan orang Islam, orang bukan Islam itu boleh memandikan jenazah? Macam mana dengan niatnya? Niat memandi jenazah hukumnya sunat. Nah, sunat sahaja. Kalau tak diniat sekalipun, tetap jenazah itu dimandikan. Dan yang kedua, bila mana nak ambil wuduk, kan wajib niat. Ya, wajib niat. Kita nak ambil wuduk, sama ada wuduk kita ataupun wuduk si mati, kita nak ambil, wajib kita niat. Tapi sekarang ni wuduk itu pun sunat sebenarnya. Jadi dalam masalah orang yang memandikan jenazah yang bukan orang Islam, orang bukan Islam yang memandikan jenazah orang Islam, maka kalaulah ia nak berwuduk, kena panggillah orang Islam untuk diniatkan. Itu. Sebab orang bukan Islam tidak diterima akan niatnya. Nah, baik. Itu yang pertama, Islam. Tak kiralah Islam jenis apa, selagi mengucap 2 kalimah syahadah, maka sah akan niat yang tersebut. Yang kedua ialah mumayyiz. Mumayyiz ni apa dia? Mumayyiz itu adalah kanak-kanak yang boleh membezakan antara benda baik dengan benda yang buruk. Kalau kita ikut umurnya tuan-tuan, lebih kurang 6 ke 7 tahun. Biasanya 7 tahun. Bersandarkan dengan hadis Nabi, muru auladakum bis-salah wa hum 7 sinin. Suruh anak kamu sembahyang. Ajar mereka tentang sembahyang bila mana berumur 7 tahun. Umur 7 tahun itulah umur sematang-matang mumayyiz. Nah, sematang-matang mumayyiz. Dia boleh menerima pelajaran secara formal pada umur 7 tahun. Nah, jadi kalau dia ambil air sembahyang, dia berniat. Dia mandi, dia berniat mandi sunat. Maka sah dia punya sembahyang, sah dia punya wuduk, sah dia punya mandi. Sebab mumayyiz ini ada yang mendefinisikan mumayyiz itu budak yang dah sunat. Tetapi dalam bab budak yang dah sunat, kadang-kadang ada budak umur 3 tahun dah sunat, tapi sembahyang lintang pukang juga, ambil sembahyang lintang pukang juga. Jadi dalam masalah macam ni, lebih kuat kita pegang dengan perkataan sekurang-kurang umurnya 6 ke 7 tahun dikira sebagai sudah mumayyiz. Nah, itu pasal tuan-tuan, bila mana sebut pasal kanak-kanak mumayyiz ini, bila mana dia sembahyang, haram kita putuskan sembahyang dia. Sebab apa? Sembahyang dia sah. Nah, contohlah tuan-tuan kan, adalah budak-budak sembahyang dekat saf dewasa. Saf dewasa dengan sembahyang yang betul. Yang orang tua yang datang lambat ni, orang tua pula dah. Orang yang lanjut usia yang datang lambat ni tak boleh nak pindahkan dia, haram hukum dia. Nah, tapi kalau budak-budak tu dia semayang tengok kiri, tengok kanan, sekedap ke depan, sejak ke belakang, yang tu kita boleh alihkan. Nah, kita boleh alihkan supaya dia tidak bersama dengan kita. Nah, pasal saya sebut dah beberapa kali dah saya sebut dah, kalau boleh budak-budak yang belum mumayyiz ini, bukan kalau boleh, sewajibnya boleh lah. Sewajibnya boleh, budak-budak yang belum mumayyiz ini jangan diletakkan dekat saf orang dewasa. Sebab ia akan mencacatkan saf tersebut. Apa maksud mencacatkan saf? Iaitu mencacatkan pahala saf bagi orang yang sembahyang. Kalaulah dia duduk pada saf yang pertama, yang jadi cacat pahala itu sampai ke belakang. Tu kena faham elok-elok. Tapi bila kita cakap macam ni, mereka kata kita ni tak mesra kanak-kanak. Kita ulang balik, yang ditaklifkan hukum bukan budak-budak, yang ditaklifkan hukum kita. Kita yang dikira dosa dan pahala. Budak tak kira lagi tuan-tuan. Nah, kita duk kira dengan mesra kanak-kanak, mesra kanak-kanak. Tak kena begitu. Nah,
Habis tu Ustaz, Nabi duk pegang Hasan Husin, jangan beza hang dengan cucu Nabi. Bagaimana Nabi menjaga kebersihan Hasan dan Husin? Hang nak suruh budak tu kencing, hang suruh budak kencing sendiri. Basuh sendiri. Mana kena? Dia pun, cara dia membersihkan najis pun tak kena lagi. Nah, itu pasal, kalau nak bawa anak-anak ke tempat sembahyang berjamaah, maka bawalah ketika umurnya sudah mumayyiz. Dan ia sembahyang cara betul. Nah, itu pasal dalam hukum fiqh menyatakan membawa kanak-kanak yang bukan mumayyiz terdapat dua hukum. Yang pertama harus, yang kedua haram. Yang pertama harus. Macam mana? Kalau dia datang, dia dapat bersama-sama dengan ni, dia tak buat bising, tak mengganggu orang sembahyang, maka hukum haram tu jatuh kepada bapa dia. Hukum harus itu jatuh pada bapa dia. Budak tu tak berdosa, tuan-tuan. Dia sembahyang dekat belah belakang dengan kawan-kawan dia. Ustaz, kalau bagi duduk dengan kawan-kawan, dia boleh bermain tu lah, bising lah. Tak apa, tu tak jadi masalah, nama pun budak kan. Lainlah bapak budak yang bising, tengah-tengah sembahyang bising, berlari, pang, itu lain cerita. Ya tuan. Budak demam, lembam. Kalau budak lembam tu tak jadi masalah, tuan-tuan. Itu takdir Allah atas dia. Tetapi pastikan warisnya ataupun walinya menjaga dia supaya tidak mengganggu jamaah lain. Kalau dia dalam saf, baik. Orang lembam ini, dia kena tengok kelembaban dia tu. Kalaulah dia bahagian akal, kalau dia bahagian akal, sebolehnya jangan diletakkan. Sebab kalau Ustaz, dia ni OKU, tapi dia bahagian lembam akal. Tapi dia semayang betul. Dia semayang betul ikut. Tapi itulah, biasalah dia tengok kiri kanan. Semayangnya betul. Maka itu tak jadi masalah. Tetapi kalau lembam akal itu, dia mengganggu orang, menjerit-jerit, sehingga mengganggu kiri kanan orang yang sembahyang, maka terlebih utama wali itu letakkan dia di rumah untuk sembahyang. Saf tak putus. Sebab dia sudah baligh. Kalau yang belum baligh tak boleh. Belum baligh samalah dengan budak-budak yang belum mumayyiz. Tapi sebab Ustaz, bukankah umur 7 tahun dia dah mumayyiz? Ya, itu bagi budak biasa. Budak yang ada OKU akal ni, OKU sebut otak nampak kasar sangat. OKU dalam akal ni, dia sampai 7 tahun tak mumayyiz lagi. Jadi hukumnya seperti budak yang belum mumayyiz. Tetapi kalau dia sudah baligh, dia dikira orang yang sudah baligh. Maka dia boleh diletakkan di tempat sembahyang orang dewasa, tetapi dengan syarat wali kena jaga. Wali kena jaga. Jelas tuan? Baik. Itu pasal tuan-tuan, kalau nak bawa budak, bawalah budak yang boleh sembahyang. Bukan budak yang boleh buat main. Itu pasal setengah-setengah daripada tempat dia sediakan tempat sembahyang untuk kanak-kanak, tak dicampur dengan dewasa. Itu yang pertama, hukum dia harus kalau dia sembahyang okey. Kalau dia tak sembahyang dia tak okey, dia banyak cakap, dia mengganggu orang sampai boleh berjalan depan orang, kita tengah sembahyang pun takut dia pijak spek kita. Jadi dalam masalah macam ni, hendaklah hukum dia membawa. Dia tahu perangai anak dia macam tu, dia bawa juga. Hukumnya haram atas bapa dia, bukan atas budak tu. Budak tu tak jadi haram sebab dia tak taklif hukum pun. Bapa dia lah yang bertanggungjawab. Itu pasal nak bawa anak, kena pastikan. Pesan kat dia, jangan berlari-lari. Jangan pihak surau, jangan marah budak tu. Tu kena faham elok-elok. Pendidikan kanak-kanak ni, jangan dimarah depan orang. Kalau apa-apa pun jumpa ayah dia secara bertentang mata, tuan, kalau boleh anak tu tolong nasihatkan, jangan berlari-lari. Susah. Kalau susah kita cakaplah dalam kuliah, jangan bawa anak. Itu je.
Sebab bapa tahu perangai anak, tapi kadang-kadang susah juga. Bapa tak tahu perangai anak, dia nampak anak dia bagus. Tu satu hal juga tu. Dia berasa anak dia lah paling bagus, anak dia lah paling warak, anak dia tak tahu di belakang bapa dia anak dia lah paling lahabau mungkin. Nah, kita sekolah kita tahulah tuan-tuan. Kita duduk sekolah rendah. Oh, depan bapa alim lah, pijak semua dah mati. Belakang bapa balik je tengok-tengok dia melompat atas meja tuan-tuan. Jadi dalam masalah macam ni, ayah dia tahu dan itulah tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak. Tak perlulah nak berlari-lari. Ya, budak-budak dia nampak kawasan luas tuan-tuan, rumah sempit. Dapat suasana luas gini, maka dia bermain lah. Tak jadi itu nak mampu budak. Tapi dalam masalah ia mengganggu. Kalau setakat berlari tak apa tuan. Mudah nak berlari, tapi senyap, okey. Sebab dia tak mengganggu. Kalau mengganggu, sampai imam pun terfikir 4 ke 5, 4 ke 5, 4 ke 5. Sebab bisingnya budak tu. Jadi masalah macam ni, budak kena semayang kat rumah lah. Semayang kat rumah. Yang kita dituntut tu, bila umur 7 tahun tuan-tuan. Yang kita bawa sampai umur 3 tahun kita bawa, umur 5 tahun pun kita bawa. Jadi dia akan mengganggu lah. Tambahan pula tengah-tengah semayang, menangis dia. Tengok bapak dia tak ada. Bapak dia duduk saf pertama, menangis. Menangis, terkencing. Ini pernah berlaku depan saya tuan-tuan. Dah bapak dia kalau nak bawa budak, pakailah pampers. Ini dia nampak bapak dia nak mengejar pahala saf pertama, dia tinggalkan anak kat belakang. Dah meraung kawan tu. Rupanya terkencing. Ayah nak kencing. Tok imam pula satu pasal juga. Tuan-tuan, siapa yang jadi imam, bila mana ada budak menangis, tolong ringkaskan semayang. Sebab dia sabit dengan nyawa. Tu kena faham. Imam yang baik, kalau ada orang menangis kat belakang, ringkaskan semayang. Jangan time tu juga hang bantai surah Al-Baqarah. Allah, hilang suara budak tu menangis. Jadi ringkaskan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah cepatkan semayang supaya bapa dia boleh ambil anak tu, tenteramkan dia. Tapi kena ingat wahai bapa, kalaulah ada niat nak memutuskan semayang, maka bukan tu macam contoh dia kata, ni budak ni kalau dia tak berhenti menangis aku batal semayang. Dia kata bukan tunggu dia habis menangis, dia niat tu dah batal semayang. Dia niat itu dah batal semayang. Dan membatalkan semayang yang sah, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Tu faham tuan-tuan. Budak tu menangis, kita kata kalau budak ni tak berhenti lagi 2 minit, tak berhenti menangis, aku putuskan semayang. Bukan tunggu 2 minit tuan-tuan. Waktu dia niat tu dah batal dah semayang dia. Antara perkara yang membatalkan semayang ialah mengkaitkan berhenti semayang dengan sesuatu. Tu batal semayang bila mana dia berniat untuk memutuskan semayang. Jadi kita ni tenang-tenang je lah. Kita ni umur tak panjang tuan-tuan, beribadah biar tenang. Tak payahlah bawa anak lain kali. Tapi ustaz, saya ni jenis menyinggah ustaz, saya keluar. Okey, kalau macam tu bagi giliran. Suami semayang, isteri jaga. Isteri semayang, suami jaga anak. Tu selesai. Kat sini tak ada taman permainan Dekat-dekat sini tak ada. Dia kalau masjid dekat Putrajaya, Masjid Besi, dekat ujung belah-belah pintu tu ada playground. Bagi mak dia main dengan anak dekat playground tu. Habis suami semayang, suami pula main playground dekat ujung sana, isteri pula semayang. Itu cara dia. Tapi ada ramai juga orang marah tuan-tuan. Apa ingat masjid ni taman permainan ke? Nak buat taman permainan. Tuan-tuan, dia buat taman permainan bukan dalam masjid, dekat harim. Harim tu mana koridor. Dekat koridor. Dan dia main pula jauh. Tuan-tuan punya surau ni tak sesuai ada playground. Sebab kecil. Kalau masjid besi tu, dia besar. Tak jadi masalah. Dia main kat ujung sana, tak dengar dekat jemaah sini. Macam di satu masjid di Kedah, Madan. Masjid Madan. Dia memang masjid tak besar mana, tapi dia ada satu playground dekat hujung masjid tu, tapi
didindingkan supaya suara tu tak terkeluar. Tu cara dia. Janganlah membantah saja. Ni kira membantah. Kurang-kurang kita boleh bawa anak, anak pun fikir dia kecil, boleh pergi masjid, boleh main lah. Okey lah tu. Dengan keyakinan kita bila besar nanti, hang jangan main pula, kena datang sembahyang. Tu. Baik, mumayyiz. Mumayyiz ni bukan balik, tetapi bila mana budak sudah boleh berfikiran yang mana baik, yang mana buruk. Orang tua-tua dulu kata mumayyiz ni boleh beza antara coklat dengan tai. Tu. Kalau dia pilih tai, tu bukan mumayyiz lah tu. Tapi kalau dia pilih coklat, itu mumayyiz. Baik, itu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya, mengetahui akan kaifiat keduanya. Dengan cara macam mana? Dengan cara belajar. Maka wajib belajar fardu ain atas setiap daripada orang yang mengaku Islam, belajar berkaitan dengan hukum taharah ini. Hukum wudu wajib belajar, hukum mandi wajib belajar, hukum mandi sunat wajib belajar, hukum tayamum wajib belajar. Ustaz, walaupun kami tak pakai tayamum tu, wajib belajar tak? Wajib belajar. Sebab apa? Sebab kalau ada sesuatu perkara yang menghalang kita daripada penggunaan air, kita kena tayamum. Dan yang keenamnya, yang kelima, Ustaz, saya dapat ilmu itu daripada mimpi. Jadi orang Melayu kan kuat dalam mimpi kan. Saya dapat ilmu apa? Saya dapat ilmu bersuci ni, Ustaz, dalam mimpi. Berwuduk dalam mimpi. Baik. Boleh ke guna ilmu tersebut kalau ilmu itu tidak bertentangan dengan hukum syarak? Maknanya kalau dalam mimpi itu dia kata tak payah basuh muka, yang tu bertentangan, maka tak boleh terima pakai mimpi tersebut. Maka memadalah akan kaedah mengetahui itu. Kaifiat mengetahui dengan cara dia bermimpi. Tengok-tengok dengan dia bermimpi itu, dia pun semak buku. Betul dengan apa yang dia cakap dalam mimpi itu. Maka boleh diterima pakai sebagai syarat sah bagi mandi itu. Tapi kebiasaan kita tak ada kitab lah. Dan keempatnya dengan air mutlak. Air mutlak. Yang ni kita dah bicara, belum. Air mutlak itu ialah air yang sunyi daripada yang perkara-perkara yang boleh memustakmal dan perkara-perkara yang boleh memutanajiskan air tersebut. Maknanya apa? Maknanya kalau kita jumpa air yang mana air tersebut walaupun tak sampai 2 qollah, tidak ada najis dalam dia, maka itu disebut sebagai air mutlak. Kita masuk dekat dalam tandas, kita tengok ada baldi kat tepi tandas tu. Adakah kita nak kena buang air itu? Tak perlu buang. Air itu dikira sebagai air mutlak. Kecuali kalau kita tengok dalamnya ada tai cicak, maka air itu mutanajis. Ataupun waktu kita menyiram, membasuh kemaluan kita selepas kita qada hajat, tiba-tiba terpercik air dalam baldi tersebut, sedangkan baldi tersebut tak cukup 2 qollah, maka air itu jadi air mustakmal. Tapi first kita masuk, air itu mutlak. First kita, Ustaz, bukankah kalau ada orang kencing kot terpercik dalam tu, siapa suruh fikir? Siapa suruh fikir? Sebab hukum fiqah ini guna pada zahir sahaja, tak suruh fikir sampai ke hujung tu. Kita tengok-tengok dalam baldi tu ada air, air itu suci lagi menyucikan, itu air mutlak. Tengok-tengok tak ada najis, mutlak. Tengok-tengok bukan mustakmal, mutlak. Maka boleh kita basuh. Ni kadang-kadang kita ni masuk-masuk terus buang air dalam, ambil air tuang. Kita nak suruh bayar bil air masjid surau pun pemalas, kedekut nak mampus. Membazir banyak kita ni. Jadi tuan-tuan, masuk ke dalam tandas, nampak air, itu mutlak. Kecuali lah kalau kita masuk-masuk ada tai cicak, yang tu tak mutlak dah. Ataupun sekejap lagi waktu kita nak basuh terpercik air dalam baldi,
itu disebut sebagai air mustamal. Nah, maka pada ketika itu kalau dia air mutanajis, maka buanglah. Tapi kalau air mustamal, jangan dibuang. Sebab mungkin boleh basuh kaki. Nah, basuh kaki tak jadi masalah. Nah, sebab kaki bukan kena najis pun, basuh kaki. Mata tanya, yang pastinya jangan membazir. Ini ke membazir je. Air penuh satu baldi dibuang gitu je. Nah, dia dalam kitab dalam bab ibahah harta yang digunakan oleh orang awam kan. Kita bincangkan dulu sebelum ni. Nah, air yang ada itu bukan hak milik kita untuk dibuang. Itu hak milik umum. Kecualilah kalau ia telah bertukar wajahnya, maka barulah boleh dibuang. Sebab itu boleh digunakan oleh orang lain. Nah, jadi Ustaz, saya pun tunggulah. Macam contoh, ramai orang masuk tandas. Lepas tu orang keluar, saya pun masuk balik. Tengok ada air. Air itu mutlak ke tidak? Ya, mutlak. Tapi sebelum kawan tu keluar, jaga-jaga tadi terkencing merecik dalam ni, baru mutanajis. Tapi kita tak dituntut pula disuruh bagi tahu kat orang begitu. Jaga-jaga tadi saya kencing terpercik dalam air ni. Oh, sepatutnya dah tahu terpercik tu, hang buanglah air, jangan bagi orang guna. Itu cara dia. Ini tak dia bagi tahu, suruh kawan tu yang buang. Sedap dia. Nah, baik. Syarat mesti dengan air mutlak. Nah, dan yang kelimanya mengetahui akan keadaan air itu mutlak. Dia mesti belajar juga berkaitan dengan air. Nah, yang keenamnya, ketiadaan sesuatu yang menegah akan sampar air kepada anggota keduanya, iaitu anggota mandi dan anggota wuduk. Seperti mana orang yang terkena cat minyak, tuan-tuan. Cat minyak ni dia tak boleh basuh dengan air, dia kena basuh dengan tina. Nah, sekarang ni cat itu telah menghalang air untuk kena pada kulit, maka tak sah wuduk dia. Nah, cuma ada beberapa perkataan ulama Syafi'iyah menyatakan kalau ada ia sebagai tukang cat, kalau ada dia sebagai seorang tukang cat, memang kerja dia mengecat. Nah, waktu zuhur dah masuk, dia pun bersihkan badan dia. Dia pakai roller. Roller ni kan mercik-mercik kan. Dekat muka tak nampak sebab cermin pun tak ada. Nah, lepas tu dia semayang. Allahu Akbar. Dia sebelum dia ambil semayang, dia basuh semualah. Tengok-tengok habis daripada semayang, adalah sikit-sikit terpercik dekat muka tu. Bukan besar-besar ni, sikit je, bertitik-titik. Orang kata, Syekh, muka entah tu ada putih-putih tu. Putih-putih cat. Sah tak semayang dia? Sah. Kerana apa? Disebut sebagai umumi balwa. Ini bagi orang yang mengecat. Bagi orang yang tak ada kena-mengena dengan mengecat, dia wajib settlekan muka dia. Wajib diulang balik semula. Sebagai contoh, orang tengah mengecat, sibuk dia duduk situ. Orang lelaki memang macam tu, tengok cat pun rasa terhibur kan. Merecik kat muka. Lepas tu, Syekh, muka ni tak ada cat. Wajib dibersihkan cat tersebut, kemudian ambil wuduk semula. Walaupun dia hanya bertitik-titik. Nah, ini bagi orang yang tak cat. Macam juga mekanik, tuan-tuan. Mekanik. Orang mekanik, dia ada kelonggaran. Kelonggaran. Contoh, biasa kan mekanik kuku dia kan hitam-hitam disebabkan minyak. Itu dimaafkan bagi dia. Tapi kalau kita ni bukan mekanik, saja tengok mekanik sambil-sambil main minyak hitam. Saja. Kan, saja. Lepas tu, nak waktu sembahyang, dia pun basuh tangan. Tengok-tengok ada celah-celah ni, ada hitam minyak. Maka wajib dibersihkan minyak. Sebab kita bukan mekanik. Faham tuan-tuan? Baik. Yang ketujuhnya, hendak mengalir air atas anggota yang dibasuh akan dia. Baik, tak silap saya pernah tunjuk dulu maksud air yang mengalir. Air yang mengalir itu, kalau kita faham secara zahir, mestilah air itu mesti laju. Betul tak? Disebab dia mengalir. Baik, dalam istilah fiqh, air mengalir itu cukup kalau kita katakan, kalau kita buat macam ni, dia ada 2-3 titik. Itu dikira mengalir. Sebagai contoh, tuan-tuan.
Sikit je mak. Ni sikit je satu ni. Air pun tak terusik banyak Nak tentukan dia mengalir atau tidak ialah apabila kita buat macam ni. Ada titik air. Maka itu dikira air yang mengalir. Faham tuan-tuan? Bukan kata mengalir ni dia tuang habis air tu, bukan. Yang kata mengalir sekurang-kurangnya dengan tiga titik. Nah, itu pasal bila nak ambil semayang, kita boleh ambil satu ni boleh dah guna untuk ambil semayang. Cuma kadang-kadang kita tak berapa nak masuk akal banyak ni boleh ambil semayang. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Dr. Syed Sharizan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan dulu. Dia tunjuk macam mana mengambil wuduk dengan air yang minima. Tuan-tuan kena belajar benda ni. Sebab kita boleh gunakan ketika mana kita duduk dalam kapal terbang. Kadang-kadang pramugari tak bagi nak basahkan lantai tandas. Ustaz, semalam saya ada kuliah dekat Queen Park. Ustaz, boleh tak dalam kapal terbang kita tayamum terus? Kata tak boleh, sebab ada air. Yelah, kalau ada air pun pramugari tak bagi ambil semayang dekat bilik air. Takut mercik air kat luar. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat, kita ada air mineral, minta dekat dia orang air, kita boleh ambil semayang. Kalau ni tuan-tuan rasa berapa orang boleh ni? 2 ke 3 orang. Siapa yang kaki tengok bola tuan-tuan, yang jenis kaki final ni, dia akan tahu cara nak buat. Selangor lawan Johor ke kan, final. Dekat dulu kat Stadium Shah Alam, Paik ambil semayang satu je tuan-tuan, tapi beratoknya panjang. Jadi unit amal dia tunjuk cara macam mana nak ambil dengan satu botol. Ustaz, wajib mengalir air kan? Ya, wajib. Maksud mengalir air itu, iaitu maksudnya ialah kuantiti air yang boleh mengalir. Bukan wajib mengalir gitu. Dia kena kuantiti air itu boleh dikatakan mengalir. Sebagai contoh tuan-tuan. Okey, yang ni ke air mengalir lah. Nak basuh muka. Selesai. Tapi kalau air itu minimum, janganlah sampai 3 kali. Sekali sudahlah. Ini bantai dia. Saya nak 3 kali, sunat 3 kali. 3 kali, sekali sudahlah. Sebab air itu minimum. Jadi sekali basuh. Untuk tangan, ambil sikit. Tengok tuan-tuan. Bergerak pun tidak air ni. Lepas tu, untuk basuh tangan, kita tadahkan air tangan kat sini, turunkan dia. Lepas tu, habis tu mana air mengalir dia? Kita katakan tadi, air mengalir ialah kuantiti air itu yang kalau kita buat macam ni, dia ada titikan. Maka itu dikira air mengalir lah tu. Bukan wajib nak kena tuang air. Itu 10 botol pun tak cukup. Faham tuan-tuan? Selesai. Lepas ni try buat lah. Tapi tuan-tuan ada kat sini, ambil lah semayang sempurna, jangan buat pandai pula. Dia pergi kat kolah tu, dia ambil air botol, dia pun buat gitu. Tak payahlah kalau dah ada kesempurnaan kat situ, ambil lah secara sempurna. Yang ni kita cerita waktu darurat, waktu air tu terlalu minimum. Itu pasal kalau nak bergerak ke mana-mana, nak bermusafir, pastikan ada air mineral 1 botol untuk berwuduk. Baik, itu maksud air mengalir. Maksud air mengalir. Dan yang ke-10-nya, bahawa melebih akan basuh daripada kadar yang wajibnya kerana hendak meratakan akan basuhnya. Contoh, pada basuhan muka, hendaklah dilebihkan. Kita tahu had muka daripada sini, awal tumbuh rambut, sampai ke dagu. Yang ni sampai ke sini. Maka bila mana nak basuh, kita lebihkan sedikit sampai habis telinga. Ini habis telinga. Yang ni atas sikit, yang ni bawah dagu.
Nah, kalau tangan pula, ni tangan. Dia wajib basuh tangan ke siku. Sekarang ni siku tahu tak had mana siku? Tuan-tuan tahu siku mana? Mana siku? Besarnya siku ni tuan, ni kira siku ni. Sampai mana nak kena basuh? Sini kah? Sini kah? Maka untuk menyempurnakan basuhan tangan hingga ke siku, hendaklah dilebihkan sampai sini. Nah, kerana kalau sampai sini, confirm siku terbasuh. Maka wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tidak sempurna sesuatu kewajipan kecuali dengan dia. Yang dia tu jadi wajib. Maknanya membasuh lebih daripada had itu dikira wajib. Nah, dan yang ke-11-nya, bahawa tahqiq ia akan sesuatu yang menghendaki ia bagi wuduk dan mandi. Maksudnya apa? Oh, aku kena berwuduk, aku kena mandi. Tahu tak sebab apa? Tahu. Dan yang ke-12-nya, bahawa membasuh ia akan anggota yang bertambah, yang menyerupai ia dengan yang asalnya. Nah, seperti orang yang tumbuh jari tepi, ada jari kat tepi, maka dia tumbuh dalam had tangan, maka pada ketika itu wajib dia basuh ketika wuduknya. Tapi ustaz, dia ada tumbuh tangan satu lagi ustaz. Dia tumbuh selepas daripada siku ni terbahagi dua. Tangan tu terbahagi dua. Ustaz, mana yang wajib basuh? Maka wajib dibasuh akan kedua-duanya sekali. Tetapi kalaulah dia tumbuh bukan daripada had tangan, iaitu lebih sebelum daripada siku. Contoh, yang ni satu tangan, ada satu tangan lagi kat sini. Ada satu lagi tangan kat sini. Maka yang satu tangan tu, dia tumbuh pada bukan had siku. Had tangan ni siku, dia tumbuh kat bahu ni. Maka hendaklah dibasuh tangan yang berfungsi sahaja. Nah, tangan yang berfungsi sahaja. Ustaz, dua-dua berfungsi ustaz. Ni macam cerita Tuhan orang Hindu kan, banyak tangan kan. Oh, ni semua berfungsi ustaz. Maka hendaklah memilih salah satu. Nah, memilih salah satu daripada dua tangan tersebut. Maka apa saja yang bertambah, sama ada tambah itu adalah tai lalat ataupun ketuan, ataupun apa saja, ada ketumbuhan ke, kan kalau orang itu gaul kan kaki dia kembang tu, wajib dibasuh. Nah, jelas tuan-tuan. Tapi kalau mandi wajib kena semua sekali lah, walaupun tangan itu tidak tumbuh daripada had tangan yang sebenar, maka tetap juga wajib dibasuh. Itu kita akan bincangkan pada masa akan datanglah, bahagian bab darurah. Bagi orang yang tak boleh berwuduk dengan sebab ada simen kat tangan, ataupun orang yang berwuduk dalam keadaan waktu tu doktor kata kamu ni tak boleh kena air ni, kalau air kena air luka ni lambat kering sebab kamu sendiri orang kencing manis. Jadi apa yang perlu kita buat? Begitu juga kita akan bincangkan tentang bagaimanakah orang istihadah, orang sulusul baul, orang daimul reh, orang yang daimul hadas untuk mengambil air semayang macam mana. Kita akan sembang pada masa akan datang, tuan-tuan, dah 7.30 dah. Itu akan, dan ditambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurat 3 syarat. Tu pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan. Cerita je. Okey. Pakai spray itu adalah kesempurnaan dalam kesempitan. Kalau ada spray lagi bagus, tak perlu nak tuang kat tangan. Tapi spray itu bukan satu spray je. Kena buat sampai dia ada mengalir. 2-3 titik. Saya pun lupa bawa. Spray 1, 2, 3 mengalir air. Yang tu kita boleh gosokkan terus. Kita tak boleh pergi naik kapal terbang, tak boleh bawa ni kan. Tak boleh bawa air. Tapi bawa kepala spray itu tak apa. Jadi sekejap lagi pramugari bagi air mineral, kita bubuh kepala spray itu dekat botol itu, kita ambil lah air semayang dengan penggunaan spray tersebut. Biasanya orang yang pergi haji, pergi umrah,
Kalau ikut travel, dia akan bagi secara percuma spray tersebut. Nah, wallahu a'lam. Ya itu. Hmm. Ah, itu tak boleh nak cakap banyak. Kadang-kadang terlupa, kadang-kadang kita terlupa. Nah, orang dulu-dulu dia tak berapa nak bawa handphone pergi semayang, kan? Tapi orang sekarang ni mungkin dengan sebab banyak tugasan, takut-takut apa terjadi, dia bawa handphone. Ini sebagai adab sahaja, tuan-tuan. Adab sahaja. Maka hendaklah disilentkan handphone. Tetapi sekiranya terlupa silentkan handphone, berbunyi handphone tersebut dengan bermacam-macam lagu, lagu TikTok semua keluar, maka pada ketika itu hukumnya haram kerana mengganggu orang. Tetapi kalaulah keterlupaan berlaku, sesuatu keterlupaan, lupa ni ternafi daripada hukum berdosa. Al-insu la yakhlu minal khata'i wan nisyan. Manusia tidak terlepas daripada lupa dan juga la yakhlu minal khata', tersalah dan ni. Sehingga kan Nabi SAW sebut taklif umat ini bagi orang seorang bayi sampai dia balik, orang terlupa sampai dia ingat. Baik. Bila mana ni kaedah nak bagi tahu kat orang yang ada handphone ni, kalau tengah sembahyang berbunyi handphone, dengan sesegera mungkin dia boleh silentkan. Tapi kena faham, jangan silent dengan pergerakan yang banyak. Contoh tuan-tuan, saya tak tahulah handphone tuan-tuan handphone 17 Pro kan. Macam saya ni lekeh kan. Saya rasa iPhone pun sama juga. Kalau berbunyi, tekan tepi ni je. Tekan tepi ni je. Jangan duk cari keypad dia. Cari keypad memang tak jumpa. Tekan kat sini. Dekat volume dia. Secara automatik dia akan slowkan bunyi. Dengan cara bergerak macam mana? Contoh, orang tu pakai seluar. Bunyi handphone. Macam ni, tekan. Prak, sudah. Jangan jawab. Solat. Jangan jadi macam orang Arab, tuan-tuan. Kalau dalam poket jubah, pegang, prak, tekan. Ataupun kat sini, prak, tekan. Tak perlu nak bergerak banyak. Jangan. Tapi ustaz, waktu nak cari butang ni, waktu cari mana butang ni, ya Allah. Dia kadang-kadang kalau kebut maka pergerakan tangan yang kecil ini pergerakan kecil, bukan pergerakan besar. Macam kita duduk cari. Ini pergerakan kecil, tuan-tuan. Faham, tuan-tuan? Sesegera mungkin. Tapi ustaz, dia ni jenis tak kerti bahasa, ustaz. Dia relax je. Dah handphone dia berbunyi, kan? Sebagai contoh, ada setengah orang letak handphone dekat lantai. Ingat, orang yang ada kat lantai, dia tak boleh nak tunduk untuk ambil handphone dia. Sebab kalau dia tunduk, dia dikira sebagai rokok. Jadi dalam masalah macam ni, terpaksalah dia biarkan. Terpaksa dibiarkan. Maka adakah hukum ini dikatakan sebagai hukum yang berterusan haram? Tidak. Sebab dia tidak ada kemampuan untuk menutup handphone tersebut. Jelas, tuan-tuan. Jadi dia pun bergerak. Baik. Pergerakan walaupun kecil tetapi dengan niat bermain, batal sembahyang dia. Dan contohlah, tuan-tuan, kan, orang baru bertaubat. Dulu kaki pok ye semua kan. Sampai ringtone pun lagu lama kan. Bila mana dia dengar, macam tu badannya. Yang ni kecil, tuan-tuan. Ni pergerakan kecil. Kalau kita ikut pergerakan kecil, tak dikira 3 kali atau ni. Tapi dengan sebab dia bergerak itu kerana main sebenarnya, maka batal sembahyang dia. Sebagai contoh, nak sebut perbuatan kecil yang mana boleh membatalkan sembahyang, iaitu bila mana tahiyat main ni.
Kan kita pergi Mekah kan orang Arab banyak macam ni kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kita ni tengok dia, oh best pula dia kata. Dia pun ikut. Dia kata dia ikut tu batal sembahyang dia. Sebab apa? Ini hakikat orang bermain. Tapi dia ustaz, dia mazhab dia, mazhab Hambali ada menggerakkan tangan. Kita ni mazhab Syafi'i mana ada gerakkan tangan macam ni. Tapi kita ikut dia sebab nak seronok. Yang tu batal sembahyang. Walaupun ini pergerakan kecil ni tuan-tuan. Ini pergerakan kecil. Wallahu a'lam. Ya tak? Ciri-ciri seorang wali hanya wali yang tahu. Sebab saya bukan wali, saya tak tahu. Saya tak tahu wali. Ya Ustaz? Baik. Kalau nampak tahi cicak dalam baldi, adakah nak dibuangkan air? Baik. Kalau baldi itu tidak cukup 2 qollah, sebab istilah air mutlak ini, dia kalau terhindar, dia air sesuatu air itu mesti 2 qollah atau lebih. Kalaulah najis tu jatuh pada baldi yang baldi besar tu, baldi 2 qollah tu besar lah. Kalau dia jatuh pada air yang sudah ada 2 qollah dan atau lebih, kalau dia jatuh 1 tahi cicak dan dia tidak mengubah akan warna cicak adalah warna air itu, maka air itu masih lagi air mutlak, bukan air mutanajis. Tapi kalau air itu kurang daripada 2 qollah, jatuh najis, air itu berubah ataupun tidak berubah, maka air itu jadi air mutanajis. Air mutanajis tidak boleh digunakan untuk bersuci kerana sifatnya juga jadi mutanajis, maka boleh dibuang air tersebut. Wallahu a'lam. Ya, boleh. Baik. Apakah hukum meletakkan isteri dalam satu rumah? Kalau ikut dalam ilmu rumah tangga ni, hang tahap maulana macam mana sekalipun jangan letak satu rumah. Bercakap ni tuan-tuan. Tetapi apakah hukumnya di sisi syarak? Boleh diletakkan dalam satu rumah tetapi haram diletakkan dalam satu bilik. Boleh. Itu tahap maulana aja orang panggil. Hak jenis boleh menundukkan isteri. Kalau kita yang tunduk pada isteri tak payahlah. Tapi kadang-kadang yang tanya bukan berani pun. Wallahu a'lam. Ya tuan. Ya. Baik. Adakah kita kena tahu apakah jenis air yang ada kat tangan ni? Adakah air itu masih air mutlak ataupun adakah air itu air mustakmal? Apa maksud air mustakmal? Air mustakmal ialah ada air yang kita gunakan untuk basuhan wajib masuk ke dalam tu, maka air itu jadi mustakmal. Contoh, basuhan pertama dalam wuduk hukumnya wajib. Kita pun basuh. Lepas tu kita tahan air lagi, jatuh. Baik, air itu mustakmal dah. Mustakmal. Kenapa? Titikan yang pertama itu dikenakan, dia disebut sebagai basuhan wajib, kena jadi air mustakmal. Tetapi adakah syarat pada basuhan kedua dengan air mutlak? Tidak. Sebab basuhan kedua adalah basuhan sunat. Basuhan ketiga adalah basuhan sunat. Maka kalau diambil sekalipun tak jadi masalah. Jangan ambil buang. Jangan begitu. Yang wajib saja dengan air mutlak. Wajib saja dengan air mutlak. Ni kadang-kadang ada setengah orang, dia mandi tuan-tuan. Dia mandi, dia ambil air dalam kolah, lepas tu dia pergi hujung, takut air mengecik. Air kolah tu lebih 2 kolah, lantak dia lah nak mandi tepi tu pun. Wallahu a'lam. Okey, last. Lah.
Kira lah. Nah, kita tak boleh dalam bab ni, kita tak boleh nak sebut bahawasanya kena buka pada pandangan kita, kena buka barulah Yasin tu masuk dalam botol. Tak. Tuan-tuan, ada satu kajian yang dibuat oleh profesor Jepun ni tuan-tuan. Ada dalam internet ada cerita bab ni. Air itu tak dibuka pun, tapi bila mana dipasangkan Al-Quran, molekul air tetap menjadi seperti air yang dibaca Quran. Jadi tak jadi masalah nak buka ke tak nak, tu terserahlah. Nah, tetapi kalau kaedah di Darussalam dia kena buka sebab nak tiup. Takkan nak tiup atas ni. Nah, sebab apa kaedah tiup ni? Sebab Nabi pun pernah buat kaedah tiup. Nah, kaedah perawatan saya tiup. Baca-baca gitu. Tapi kalau sini kena dengan betul, bukalah. Tapi kalau setakat letak gitu je, tu pasal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kat rumah, tambah pula rumah dekat dengan apa? Dekat dengan surau masjid kan, tiap-tiap hari 5 kali azan. 5 kali azan. Kalau nak buka, elok dah tu nak buka. Lepas tu tutup balik. Nah, kalau tak buka pun tak apa. Nah, itu pasal dalam perawatan Islam tuan-tuan, kalau boleh air ni walaupun ditutup, jangan didedahkan kepada alat muzik, dengaran muzik. Dia akan pecahkan balik molekul-molekul baik untuk badan tu. Nah, wallahu a'lam. Tu lah. Okey, kita berhentilah tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbi ja'alna muqimas salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.